Okey, jom kita mulakan. Untuk kali ini, kita akan pakai topi sebagai seorang penganalisis kewangan dan kita akan selami laporan pendapatan suku tahunan terkini daripada gergasi pembayaran Visa. Apa sebenarnya cerita di sebalik nombor-nombor besar ni? Jom kita bedah siasat bersama. Kita mulakan terus dengan kata-kata daripada bos besar Visa sendiri. Dia kata suku pertama ni sangat kukuh dan sebab utamanya perbelanjaan pengguna yang masih kuat, terutamanya semasa musim cuti yang lepas. Jadi dari awal lagi, nadanya dah cukup optimis kan? Dan kita terus terjah ke angka pertama yang paling penting. Hasil bersih tengok tu cecah 10.9 bilion. Ini bukan setakat naik sikit-sikit tau. Ini peningkatan sebanyak 15% berbanding tahun lepas pada suku yang sama. Kalau kita seorang penganalisis, nombor macam ni memang terus buat kita bagi perhatian penuh. Okey, hasil banyak tu satu hal. Tapi berapa banyak yang betul-betul jadi untung? Nah, ini dia jawapannya. Pendapatan bersih gap $5.9 bilion, naik sebanyak 14%. Ini sangat penting sebab ia menunjukkan yang pertumbuhan hasil tadi tu bukan kosong. Duit tu betul-betul mengalir masuk ke poket syarikat sebagai keuntungan. Dan metrik terakhir yang para pelabur memang akan cari, pendapatan sesaham atau EPS. Angkanya $3.17, naik 15%. Kenapa ini penting sangat? Senang cerita, ia macam nak tunjuk berapa banyak untung yang syarikat buat untuk setiap unit saham yang ada. Jadi, bila nombor ni naik, memang senyamlah para pemegang saham. Baiklah, nombor-nombor utama tadi memang nampak hebat. Tapi apa cerita di sebaliknya? Okey, ini perjalanan kita untuk faham lebih dalam. Kita akan tengok balik angka utama. Lepas tu kita bedah enjin pertumbuhan, kita jelajah dunia untuk lihat dari mana datangnya pertumbuhan ni, kita fahamkan apa habuan untuk pemegang saham, dan akhir sekali, kita tinjau risiko yang menanti. Okey, kita mulakan dengan bahagian pertama, angka utama suku pertama. Macam yang kita dah nampak tadi, dengan hasil dan keuntungan yang naik 2 angka, ini jelas satu permulaan yang sangat-sangat padu untuk tahun fiskal Visa. Jadi, persoalannya sekarang, dari mana datangnya prestasi hebat ni? Apa enjin yang gerakkan semua ni? Jom kita masuk ke bahagian seterusnya dan kita korek lebih dalam data operasi di sebalik nombor-nombor kewangan yang cantik tadi. Okey, kalau tadi kita tengok dashboard, sekarang kita buka bonet depan. Inilah enjin dia. Tengok ni, semua bahagian bergerak dengan elok. Volume pembayaran naik 8%, transaksi yang diproses naik 9%, dan yang paling menonjol, volume rentas sempadan melonjak sampai 12%. Apa yang menarik kat sini ialah pertumbuhannya seimbang. Ia tak harapkan pada satu perkara je. Semua enjin berfungsi serentak dan inilah yang membina asas yang kukuh. Kejap, apa benda volume rentas sempadan ni? Senang je. Bayangkan anda pergi bercuti ke luar negara dan guna kad Visa anda. Ataupun anda beli barang online dari laman web luar negara. Itulah dia. Jadi, bila nombor ni tinggi, ia bukan cuma berita baik untuk Visa. Ia macam satu petanda yang orang ramai dah mula melancong semula dan ekonomi global pun makin rancak. Okey, kita dah tahu apa yang memacu pertumbuhan. Sekarang, jom kita tengok di mana pula ia berlaku. Kita akan jelajah dunia sekejap untuk tengok dari benua mana pertumbuhan paling laju datang. Peta kewangan ni menceritakan kisah yang sangat menarik. Pasaran Amerika Syarikat, pasaran utama mereka, masih kukuh dengan pertumbuhan 6.6%. Tapi, hero sebenar datang dari tempat lain. Tengok CEMEA. Itu merangkumi Eropah Tengah, Timur Tengah dan Afrika. Meletup naik 16.2%. Amerika Latin pun tak kurang hebatnya, 13.8%. Ini menunjukkan Visa tak bergantung pada satu rantau saja. Cuma, perasan tak Asia Pasifik? Agak perlahan sikit, cuma 3.1%. Mungkin ada cerita lain di sana, ekonomi yang bergerak lebih pelan sikit untuk suku ni. Baiklah, syarikat buat untung besar, memang bagus. Tapi sebagai pelabur, apa yang kita dapat? Ini bahagian yang paling ditunggu-tunggu. Macam mana Visa memberi ganjaran kepada mereka yang percaya dan melabur dalam syarikat? Wow, 5.1 bilion. Itu jumlah yang Visa pulangkan balik kepada pelabur dalam satu suku sahaja. Macam mana dia buat? Ada 2 cara utama. Yang paling besar, 3.8 bilion, digunakan untuk membeli semula sahamnya sendiri dari pasaran. Kenapa? Bila saham makin sikit, nilai setiap saham yang tinggal tu secara teorinya akan jadi lebih tinggi. Selebihnya, 1.3 bilion lagi dibayar terus sebagai dividen tunai. Duit masuk terus ke akaun pelabur. Senang cerita.
Okey, kita dah raihkan nombor-nombor yang cantik. Tapi kerja seorang penganalisis bukan setakat tengok cermin pandang belakang je. Kita kena tengok cermin depan juga. Apa halangan atau risiko yang mungkin ada di hadapan? Jom kita masuk bahagian terakhir, tinjauan kehadapan. Mestilah ada risikonya kan? Mana ada jalan yang sentiasa lurus? Ini antara perkara yang boleh buat visa pening kepala dan ini datang dari laporan mereka sendiri. Peraturan baru dari kerajaan, pesaing-pesaing baru yang ligat macam syarikat fintech, ekonomi dunia yang tak menentu, semua ni boleh jadi masalah. Dan jangan lupa, dalam dunia teknologi ni, kalau lambat berinovasi, memang kena tinggal. Jadi, walaupun hari ni nampak hebat, esok belum tentu. Jadi, kesimpulannya apa? Enjin visa sekarang ni memang tengah panas, beroperasi pada tahap yang sangat tinggi. Pertumbuhannya pun mengagumkan di seluruh dunia. Tapi persoalannya, dengan macam-macam risiko global yang kita nampak di ufuk tu, bolehkah ia mengekalkan kelajuan ini? Itulah soalan bernilai berbilion dolar yang semua penganalisis dan pelabur akan perhatikan dengan teliti dalam suku-suku yang akan datang.